Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua tetamu yang dijemput pada hari ini. Jadi tajuk podcast kita pada hari ini iaitu Kandung Budi Sanjung Lestari yang berkaitan dengan Syahnun Ahmad. Jadi kita bersama tetamu jemputan kita yang tidak asing dan tidak bukan lagi iaitu Encik Syarif. Jadi saya nak tanya Encik Syarif, apa khabar Encik Syarif hari ini? Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sihat. Terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast hari ini. Topik hari ini memang sangat saya minati kerana Syahnun Ahmad ini bukan calang-calang tokoh dalam dunia penulisan Melayu. Sebelum saya bergerak dengan lebih jauh, saya dengan besar hatinya ingin melontarkan satu patung untuk Encik Syarif. Pagi cerah menyertai taman, kacau burung merdu di dahan. Selamat datang saya ucapkan, mari bersama kita mulakan rancangan. Jadi, sebelum itu, sebagai permulaan kita, mungkin Encik Syarif boleh terangkan sedikit tentang siapakah sebenarnya ni Syahnun Ahmad ni? Sudah semestinya boleh. Syahnun Ahmad atau nama penuhnya Datuk Syahnun bin Ahmad. Beliau lahir pada 13 Januari tahun 1933 di Sik, Kedah. Beliau ialah seorang novelis, esais, sarjana dan akhirnya menjadi tokoh sastrawan negara pada tahun 1982. Banyak karya beliau yang meninggalkan kesan yang besar kepada masyarakat. Ya, betul tu Encik Syarif. Memang ramai mengenali beliau melalui novel-novel yang sangat dekat dengan isu rakyat. Jadi Encik Syarif bolehkan kongsikan sedikit tentang latar belakang pendidikan beliau? Ya, boleh. Syahnun Ahmad bermula sebagai seorang guru pelatih sebelum menyambung pengajian ke luar negara. Beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang pengajian Melayu di Universiti Queensland, Australia. Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai pensyarah dan profesor di Universiti Sains Malaysia. Jadi, perjalanan akademik beliau cukup kukuh dan berpengaruh. Wow, sangat hebat je lupa latar belakang Syahnun Ahmad ni. Jadi saya nak minta Encik Syarif kupaskan dengan lebih lanjut tentang tema dan gaya penulisan novel beliau, ke arah mana, untuk isu rakyat ke kemiskinan ke macam mana Encik Syarif? Okey, gaya beliau sangat unik dan kreatif. Syahnun Ahmad ni banyak menulis tentang kehidupan desa, kemiskinan, konflik dan politik serta perjuangan manusia biasa. Contohnya, karya beliau yang terkenal ialah Ranjau Sepanjang Jalan yang mengangkat kehidupan petani yang bergelut dengan kerasukan alam dan kemiskinan. Karya beliau biasanya bersifat realistik, tajam dan penuh simbolik. Wow, ramai kata karya beliau ni sangat hidup. Seolah-olah pembaca dapat merasai dan menjiwai kesusahan watak tersebut. Sebagai sastrawan negara, beliau juga terlibat dengan bidang lain. Betul tak Encik Syarif? Ya, betul. Ramai mungkin tak tahu bahawa Syahnun Ahmad ni juga terlibat dalam bidang politik. Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Sikh di Kedah dan mewakili parti pembangkang pada ketika itu. Namun, walaupun memasuki dunia politik, beliau tetap dikenang sebagai penulis yang berjiwa rakyat. Wah, luas betul pengaruh beliau dan sudah pastinya sumbangan besar terhadap sastra negara membuatkan beliau dilantik sebagai sastrawan negara. Betul ke Encik Syarif? Ya, betul sekali. Anugerah itu memang sangat layak. Selain daripada novel, beliau menghasilkan cerpen, esei, drama dan banyak lagi karya ilmiah. Malah, gaya beliau banyak memberi inspirasi kepada generasi penulis baharu. Wow, sangat menarik apa yang dikongsikan oleh Encik Syarif. Jadi saya sungguh tertarik dengan gaya penulisan Syahnun Ahmad ni. Boleh Encik Syarif rungkaskan dan ulaskan tentang gaya penulisan Syahnun Ahmad? Ini part yang bestnya.
Shahnun Ahmad ini terkenal dengan gaya realisme sosial. Dia suka cerita tentang kehidupan orang biasa, masalah masyarakat dan politik, tapi dengan cara yang penuh simbolisme dan falsafah. Sangat menarik yang tentang Shahnun Ahmad. Boleh Encik Syahri ringkaskanlah tentang Shahnun Ahmad ni sebagai apa? Ramai yang menyatakan Shahnun Ahmad ni adalah orang yang hebat, bertanggungjawab serta berpatriotik. Macam mana tu Encik Syahri? Boleh Encik Syahri terangkan sikit? Okey, secara keseluruhannya atau secara ringkasannya lah, Shahnun Ahmad ini ialah seorang pemikir, pengkritik dan pencerita tentang mengangkat suara rakyat. Beliau membawa realiti masyarakat desa ke tengah arus perdana sambil mengkritik ketidakadilan sosial secara berani. Latar belakangnya sebagai guru, sarjana dan penulis menjadikan beliau tokoh yang lengkap dan sangat berpengaruh. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada ini, saya ingin berbesar hati meminta Encik Syahri untuk ulaskan sedikitlah kata hikmat daripada Shahnun Ahmad yang memberi kesedaran dan inspirasi pada diri kita. Okey, sudah semestinya boleh. Secara personaliti, saya amatlah menghargai dan menghayati setiap babak karya beliau sehingga saya dapat jadikan contoh dalam kehidupan saya. Contoh kata-kata hikmah daripada Shahnun Ahmad ialah bahasa bukan sekadar kata-kata, ia adalah cerminan jiwa dan pemikiran manusia. Kata-kata tersebut membuatkan saya lebih menghargai kepentingan bahasa dalam membentuk kesedaran sosial dan budaya. Sungguh indah kata-kata beliau daripada Shahnun Ahmad tersebut yang diulaskan oleh Encik Syahri. Terima kasih saya ucap kepada tetamu jemputan itu Encik Syahri kerana dapat berjaya hadir dalam sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga para pendengar podcast. Jangan lupa untuk pendengar podcast untuk mengikuti kami dalam seri seterusnya iaitu Kandung Budi Sanjung Lestari. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Shahnun Ahmad ni boleh terbitkan karya-karya yang Mali nak tahu tu? Sebelum watak tu kosong. Hanya masyhur tu sahaja. Dia akan kritik juga masyarakat.